30 hari, 30 board game. Ini game yang ke-19. Okay, untuk kali ni aku nak introduce kat korang game Cascadia. Game Cascadia ni, kita merupakan seorang pengembara lah. Pengembara kita nak explore dekat Pacific Ocean, Pulau Pacific Ocean dengan North America. Okay, untuk game ni, dia boleh main 1 sampai 4 orang je. Dan of course lah, bila ada 1, boleh main solo mode. Dan otak dia sangatlah santai sebab game ni sangat senang lah. Pemenang dia siapa paling banyak point lah. So, cara nak menang ada 2 cara. The first one, benda ni. Scoring untuk haiwan. 1, 2, 3, 4, 5. Dan satu lagi, scoring untuk tanah. Tanah yang korang bercantum lah. Cara main game ni sangatlah senang. Korang ambil 1 tile dan 1 haiwan ni. Korang letak dekat sini. Dan ikutlah cara macam mana pun korang nak susun. Asalkan tempat tu dapat paling banyak point lah. Dan ingat, setiap objektif ni korang boleh nampak lah. Ada scoring masing-masing. Dan contoh dia, aku letak 2 ni. Nampak untuk bear ada berapa point? 5 point. Part paling best dalam game ni adalah scoring lah. Scoring untuk setiap binatang ni sangatlah dynamic. So korang kena place tu, bila korang nak place binatang tu, korang kena fikir very strategic lah. Sebab placement tu sangat penting. Dan of course, satu lagi elemen paling penting dalam game ni is elemen Cascadia korang lah. Sebab along the way, korang akan nampak kawasan korang tu sangat cantik lah. Okay, kenapa nak main game ni? Sebab kalau korang minat hiking, kalau korang minat travel, then this is the game lah. Sebab literally, korang tak perlu pergi Cascadia, kau dapat rasa pemandangan ni sangat cantik. Sebab kau main game Cascadia.